Setiu Hidden Adventure Episod 2, Kayaking Kampung Langkap, sungai yang membawa kita lebih dekat. Kadang-kadang kita tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mencari sebuah pengembaraan. Ada kalanya pengembaraan tu bermula hanya beberapa kilometer dari rumah. Kali ini saya masih berada di Setiu, Terengganu, dan selepas mengenali umbut Desa Chalet dalam episod pertama, hari ini kita keluar dari Chalet menuju ke satu lagi pengalaman yang menarik untuk pencinta alam, kayaking di Kampung Langkap. Sometimes, we don't have to travel far to find an adventure. Sometimes, the adventure begins just a few kilometers from home. Today, we're still in Setiu, Terengganu. And after discovering Umbut Desa Chalet in our first episode, we're leaving the chalet behind for another outdoor experience. Today, we're going kayaking at Kampung Langkap. Perjalanan ke destinasi sebenarnya adalah sebahagian daripada pengalaman. Kita meninggalkan kesibukan bandar dan mula memasuki suasana kampung. Di sinilah kita dapat merasakan satu perkara yang semakin sukar ditemui, ketenangan. Dan hari ini, kita bukan datang seorang. Kita datang bersama keluarga kerana bagi saya, pengembaraan yang paling bermakna ialah pengembaraan yang boleh kita kongsi bersama orang yang kita sayang. Inilah saat yang kita tunggu. Sungai terbentang di hadapan, airnya tenang, alam di sekeliling begitu hijau, dan untuk beberapa jam akan datang, kita akan melihat Setiu dari perspektif yang berbeza. Bukan dari jalan raya, bukan dari dalam kereta, tetapi dari atas sungai. Tetapi sebelum kita memulakan perjalanan, satu perkara paling penting perlu diingat: keselamatan. Pastikan memakai jaket keselamatan, ikuti arahan pengendali atau guide tempatan, kenali keadaan sungai, dan jangan mengambil mudah tentang alam semula jadi. Adventure memang menyeronokkan, tetapi keselamatan mesti sentiasa menjadi keutamaan. Dan akhirnya, kita mula bergerak, satu kayuhan, kemudian satu lagi, perlahan-lahan, kita semakin jauh dari tebing. Bunyi enjin kereta sudah hilang, bunyi bandar juga tidak kedengaran. Yang tinggal hanya bunyi air, bunyi dayung, dan suara alam. Pada saat seperti ini, kita mula sedar alam sebenarnya tidak pernah meminta banyak daripada kita. Ia cuma meminta kita berhenti seketika dan melihat. Selepas beberapa jam di sungai, kita kembali, dan perjalanan kita belum benar-benar berakhir kerana ada satu lagi tempat untuk kita pulang, Umbut Desa Chalet. Di sinilah konsep family adventure yang saya bayangkan mula menjadi nyata. Siang, kita meneroka. Petang, kita berehat. Malam, kita berkumpul, makan bersama, bercerita tentang pengalaman hari ini, dan mungkin merancang pengembaraan untuk esok. Today, we discovered something simple. Sometimes, you don't have to travel far to find something beautiful. You just have to look closer. Setiu has rivers, forests, waterfalls, mountains, and most importantly, stories waiting to be discovered. Today, we opened just one page, Kampung Langkap, but our journey is far from over. Setiu Hidden Adventure. Come for the nature, stay for the family, leave with a memory. Umbut Desa Chalet, your starting point for the next adventure. Setiu, Terengganu. Nature is waiting. Today we discovered something simple. Sometimes, you don't have to travel far to find something beautiful. You just have to look closer. Setiu has rivers, forests, waterfalls, mountains, and most importantly, stories waiting to be discovered. Today, we opened just one page, Kampung Langkap. But our journey is far from over. Explore, adventure. Together, Setiu, Terengganu. Nature is waiting. Bila gerak? Okay. So, kita nak pergi ke daripada Umbut Desa Chalet ke Latar Payung. Kat Latar Payung ni dia ada dua stage lah, sama ada mandi kat bawah ataupun mandi dekat air terjun. So kalau nak pergi air terjun tu lupa lah.
Tu. So dekat Lupusannya tu nak kena hiking tu tak sesuai untuk kanak-kanak. Kalau yang bawa family tu sampai dekat bawah je lah, tingkat bawah tu. Ni belok ke kiri je. Ini belok ke kanan. Yang ke kanan. Kita menuju jalan shortcut ke Tasik Kenyir. Sipan. So yang ni first kali kita akan jumpa simpang untuk menuju ke Kasa dengan Mebau menyusun. So inilah suasana kampung. Okay, ni simpang pertama. Yang ke kanan, ke kiri tu menuju ke Kampung Kasa, yang ni menuju Mebau menyusun. So jalan ni agak sibuk waktu musim-musim perayaan lah. Sekolah saya bawa sini. Dia shortcut lah, jalan shortcut. Kalau dekat area tol Gemuruh tu, nak ke Terengganu tu jam. Orang yang Kelantan tu yang akan shortcut ke belakang ni, dia akan keluar ikut Tasik Kenyir ataupun keluar ikut Aceh. Ini ada buat pembangunan tu. Boleh lalu dah. Boleh. Ni standby untuk musim terhujung ni kot. So ni jambatan Mebau menyusup. So kat sungai ni pun air dia cantik. Apa dia punya rimba hutan dia pun cantik. Yang belah kiri ni camp. Yang ni untuk cikgu-cikgu, pengakap-pengakap. Dia buat camp dekat kampung. Sini tapak dia disediakan. Dia buat petak-petak kecil, tapak-tapak kemah. Tapi sekarang dah maju dah sekarang ni. Ya. Ni sekolah rendah Payung. Tapi tak tahu naik air ke tak kat situ. Sebab duduk kat bawah. Yang ada tsunami tu. Yang kat depan bawah Kat depan tu. Setakat tu lah saya pergi. Kalau tak Okey, ni yang pertama sebelum sampai di apa tu. Itulah tempat air terjun apa semua tu. tak nampak. Buka sekejap. Dah ada kereta belakang. Ada kereta. Apa kita pergi sana. Okey. So ni tempat untuk mandi-manda bagi yang beginner lah bagi saya. Kalau bawa anak-anak kecil tu sesuai untuk mandi kat sini. So kalau nak ekstrim kena pergi ke atas sana. Ke atas sana lagi tinggi dan air dia lagi apa panggil? Lagi laju ataupun lagi jernih, lagi mencabar ke atas sana. Ini dipanggil tempat bagian apa? Ini ada tempat untuk beginner lah bagi saya. Beginner tu maksudnya ada bawa anak-anak kecil ke apa ke, bolehlah mandi sini. Okey. Kalau dekat atas sana mungkin batu-batu besar, lepas tu air laju deras. Okey, jom kita pergi satu lagi ya. Saya buat 2-3 bahagian. Tiga slot. Video Tu kalau ni jalan lama dulu orang naik motor nak pergi yang berselut-selut tu kan. macam ni Kampung Payung. Dululah jalan, tapi tak tahu lah, tak berani nak try jalan ni. Kita pergi try jalan standard. Jalan ni jalan yang first dulu, yang mencabar dulu, yang pergi motor. Jalan kaki. Jalan
kaki lah, parking tak boleh pergi apa semua, tebing. Saya setakat tu je tak kena. Mandinya setakat tadi. Dah 2-3 kali pun setakat tu. Tapi banyak tempat. Sayang. Kita buat video. Tengok kebanyakan orang datang kat sini. Memang selalu ada orang datang. Selalu ada. Tak kira hari bekerja ke. Tempat ni amat menarik. Dekat dengan jalan. Paling simple kalau nak mari kat sini. Kat sini biasanya waktu tengah hari orang panas. Kat kampung ni memang dia cari tempat yang segar punya. Kalau tak ada kalau rasa tak cukup satu hari, bermalam di chalet Umbuk Sendu. Itu lagi munasabah. Ni kita masuk kampung sekejap, kampung lama. Kat sini ada beberapa aktiviti lah. Yang tadi yang kita dah lepas tadi ada campsite satu, Umi campsite. So jadi ni ada ATV boleh tengok situ, Traya Master ATV Lata Payung. So kalau datang sini bolehlah booking untuk ATV punya aktiviti. Tak ada masalah. Dia ada sedia tempat ni. Lepas tu kat dalam ni biasanya orang kampung ni dia akan buka tapak untuk ni lah, kemah lah. So yang ni saya hari tu dah lalu dari tu, saya memang teringin nak pergi ke XC campsite. Hari tu dah lalu tu, cuma tak turun, tak berhenti. So dah tahu. Ni kali kedua ni selepas berapa tahun tak balik. Bukan tak balik apa. Ni ada pun kolam ni. Mancing. Ambil apa? Ambil side income tepi orang yang mana terlepas. Ni kampung lama lah ni. Kampung payung lama lah ni. Jalan lama dulu tak ada lah macam ni. Dulu motor je boleh lalu kan. Ni SC campsite House of Art campsite. Ini disewa macam chalet juga. Tak tapak sahaja. Kat dalam tu dia ada ruangan tanah dia buat. Yang umum campsite belah sana nanti turun, nanti boleh, tapi dia kena, dia orang buat pun dia orang nak buat ni untuk bayar gaji. Cuaca sini berapa agak-agak. Kalau siang hari memang panas lah, 34 tak 34 temperature biasa lah. Ya, temperature biasa. Bukan sejuk. Malam air tu sejuk. Malam sejuk. Malam boleh drop ke kat sini kaunter dia ni tak ada orang ni. So dia bagi percuma, siap ada QR code lagi. Tak ada lah. Maksudnya berapa kalau malam? Malam saya tak pasti, tapi kalau ikut tengok temperature yang nampak is 24 degree. Mungkin ke 20. Mungkin kalau musim hujan tu, musim terpujuh tu boleh pergilah. Boleh pergi rasanya 20. Parking dia kat bawah tu sebenarnya. Lagi kat parking bawah. Kat parking luas tu. Tu parking luas. Kat sini ada surau semua, ada surau. Jalan lama. Jalan dulu yang naik yang susah. Parking saya tak tahu kena bayar ke tak, tapi tempat kaunter tu macam ada. Nak turun tu kat mana? Nak turun tu atas sana dekat. Nak kena atas juga. Dekat sini parking. Baik nak atas ni. Ni ada jalan turun ni. Tak tapi yang ni tak nyantik lah. Ni bahagian kata parking je. Maknanya kalau kita nak ke sini dari segi parking tak ada masalah. Tempat dia pun agak selesa. Okey. Ada surau. Tak muat masuk dalam tu. Tak menjual tu. Tutup.
semua ada. Cuma orang kampung je tak memperombaikan dia. Tak berminat. Dia saya balik kampung hari tu, kenapa buat chalet rugi, tak ada orang nak duduk. Lepas tu buatlah sawit. Gelak saya. Aduh. Tak ada lah. Ni nak buat projek apa tak tahu. Orang Perembung. Yang tu tak tahu. Ya. On the way juga tu. Boleh buat. $15 Julai. Apa tu? Early bird 15 Julai. Tarikh tutup 15 Ogos. Dah tutup dah. Baru tutup lah. Lepas tu dia punya ni 19 September. Tapi kalau awak buat promosi ni pun Ya. Bagi ada jambatan gantung. Jambatan gantung jambatan gantung ada. dekat je. Tapi penat ke? Ada 50 meter lah. Tapi okey lah. Boleh dah lalu dah? Boleh. Ingat Ni nak mikro naik ni? nak tiang dah tekan. Sebab dia ada chalet. Ni lah Atlan dia punya chalet ni. Rumah mana sini kan? Payung ni kan? Tapi dia ni daripada keruak. Bulu besar. Tapi itulah, aduh sayang. Dia punya sampah sayang. Budak orang tak jaga. Ada? So inilah jambatan sebelum kita pergi ke sana untuk jumpa dengan kita punya Blue Pool. Inilah permulaan untuk menyeberang sungai. So bila dah sampai di sini boleh merasai dia punya kesejukan alam. Saya pun tak tahu mana trek yang pertama, yang kedua. Ya. Nak tengok trek lama. Ni lah trek. Nak pergi ke Blue Pool. Yang ni tak tahu benda apa ni. Jadi betul trek tu macam ni kan?
naik atas. Ini kita dah crossing sungai daripada parking kita akan jumpa jambatan gantung tadi, and then sekarang ni kita dah berada di seberang sungai, iaitu tempat bermulanya untuk kita hiking ke Lupu dan Gunung Saruk. So pada 19 September hari nanti 2026 ni kita ada Mountain Challenge ke air terjun Berembun. Air terjun Berembun. So saya pun tak pernah sampai. So mana-mana kawan-kawan yang ada ni yang tengok video ni, kalau sempat pada 19 September ni, bolehlah datang ke Lata Payung untuk pergi ke Berembun. Tapi itulah, aduh sayang, dia punya sampah sayang, budak orang tak jaga. Ada? So ni lah jambatan kita boleh buat musim madu kan. Musim madu, lepas tu musim Torong ni. Orang kampung ni baru punya ni. Dia panggil jambatan gantung. Dulu jambatan kayu. Atas, bawah. Today, we chased waterfalls. We discovered Lata Kasar. We experienced the beauty of Lata Payung. But perhaps we discovered something much more important. We found time. Time for family. Time for nature. Time to slow down and simply enjoy life. And I believe this is one of the stories Sitiu deserves to share. Not because it is the most luxurious, not because it is the most famous, but because it still has a soul. Final tagline. From Umbut Desa Chalet to the rivers and waterfalls of Sitiu, every journey begins with a place to gather and ends with a memory to keep. Sitiu Hidden Adventure. Lata Payung. A memory worth the journey. Umbut Desa Chalet. Your place to stay. Your place to gather. Your starting point for adventure. See you in the next adventure. Gunung Sarut. The Search for Blue Lagoon. Fade out, Bunyi Air Lata Payung. Okay guys, bersama DB Studio 53, kerana banyak lagi cerita menarik yang akan kita bawakan kepada anda. Bukan sahaja kisah perjalanan dan eksplorasi, tetapi juga video-video lagu yang menarik, cerita kehidupan, pengalaman dan pelbagai lagi kisah untuk kita nikmati bersama. Jadi, subscribe DB Studio 53 sekarang.
tekan loceng supaya anda tidak terlepas video terbaru daripada kami. Terima kasih kerana sentiasa menyokong DB Studio 53 Cerita Dunia bersama Dato'. Kita berkongsi cerita, kita berkongsi pengalaman dan kita cipta kenangan bersama. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. DB Studio 53 Cerita Dunia bersama Dato'.